Calon penolong pustakawan S5, jangan terpedaya. Ujian psikometrik ni bukan sekadar jawab ikut suka hati. Salah pilih sikit, habis. Apa yang sebenarnya dinilai dalam psikometrik S5? Untuk jawatan penolong pustakawan, SPA biasanya tapis calon melalui teras berikut. Yang pertama, ketelitian dan disiplin kerja. Yang kedua, minat terhadap ilmu dan pembelajaran berterusan. Yang ketiga, kawalan emosi dan kesabaran. Yang keempat, integriti dan amanah. Yang kelima, keupayaan ikut prosedur dan sistem. Ini bukan kerja susun buku semata-mata, tapi ini kerja urus maklumat, rujukan dan rekod rasmi negara. Contoh soalan 1, saya lebih selesa bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan walaupun prosesnya mengambil masa. Cadangan jawapan sangat setuju. Jawatan pustakawan sangat bergantung kepada SOP, klasifikasi dan ketepatan data. Keutamaan adalah betul dan teratur, bukan cepat semata-mata. Contoh soalan kedua, saya mudah merasa bosan apabila perlu membuat tugasan berulang setiap hari. Cadangan jawapan tidak setuju. Tugas pustakawan melibatkan rutin yang konsisten. Jawapan ini menunjukkan calon itu stabil, sabar dan boleh kekal fokus. Tips hadapi ujian psikometrik S5 ni, jangan ekstrim pilih jawapan. Faham konteks jawatan, bukan emosi sendiri. Konsisten dari soalan pertama sampai akhir. Dan ingat, SPA cari calon yang stabil dan boleh dipercayai, bukan yang paling lantang. Ramai calon tak melepasi tapisan bukan sebab tak pandai, tapi sebab tak faham apa nilai yang SPA cari. Untuk challenge calon ni nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya, boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam lepas diorang study rujukan ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom jawab latih to be sekarang.